semua dan salam sejahtera. Korang sedang dengar Borak Apa Saja, di mana inspirasi bertemu aksi. Basah. Gitu. Okey, Fafam. Saya rasa hari ni sangat-sangat bertuah. Kenapa tu? Sebab kita punya guest bukan guest yang calang-calang. 10 kali Mr. Universe, pejuang sejati. Siapa lagi kalau bukan Abang Sazali Samad. Selamat datang. Terima kasih bang datang ke podcast kita. Macam mana perjalanan abang datang sini, okey ke? Okey. Jalan pun tak jam sangatlah. Okey. Kan. Sanggup Abang Sazali datang podcast kita. Kita orang pun nervous Abang Sazali datang. Sejuk tanya tak Sejuk habis lagi. Bertemu dengan legenda ahli bina badan. Badang orang kata. Okey bang, sebelum kita nak tanya abang beberapa soalan lah. Sebelum tu kita nak tahulah latar belakang abang, asal abang daripada mana, lahir kat mana. Lepas tu impian abang. Impian Impian kita nak tahu. Saya Sazali Samad. Lahir di Batu Pahat, Johor. Orang Johor. So mempunyai adik-beradik seramai 11 orang lah. 2 orang, jadi saya anak yang keempat. Dalam ramai-ramai adik-beradik ni, saya paling giat aktif dalam sukan lah. Abang-abang saya pun dulu ada juga lah main bola apa, tapi yang sampai orang kata berjaya, saya seorang lah. Saya seorang, mana anak yang keempat lah. Jadi saya pun mempunyai 5 orang anak. Anak saya yang nombor 2 pun dah macam saya juga. Hazim Sari. Dia memang orang kata pewaris. Dan juga anak nombor 4 pun perempuan. Dia suka angkat berat. Nombor 3 pun track and field. Boleh katakan semua anak-anak saya pun bermain sukan lah senang cerita. Walaupun seorang baba kan. Tapi lah saya dapat orang kata pendidikan di sekolah rendah, sekolah menengah daripada Batu Pahat dulu. Memang orang kata perjalanan saya ni dulu pun biasa je lah. Kita adik-beradik ramai. Arwah orang tua pun dia kerja bawa taksi je kan. Jadi kehidupan tu memang orang kata bersikit pun mencabar lah kata. Maknanya pun walaupun adik-beradik ramai pun tapi seronok. Orang tua nak membesarkan anak ada apa kan. Alhamdulillah lah. Daripada 11 orang, abang seorang yang berjaya. Saya maknanya memang minat daripada kecil dulu lah untuk jadi ahli bina badan. Saya daripada sekolah rendah. Memang saya pun tak tahu macam mana saya boleh berminat dalam sukan sepak raga tu. Dulu sepak raga. Bila pergi ke sekolah menengah ni dah ke arah sukan sepak takraw. Sebab apa? Bola dia berlainan. Sepak raga ni dulu bola dia bulat penuh. Bila sepak takraw ni dia ada lubang-lubang. Nampak kan? Berbeza kan? Dia lain sikit. Dulu sepak raga ni dia bermain dalam bulatan dulu. Sebelum dia ada gelanggang. Jadi daripada situlah saya berminat dalam sukan macam tu, sukan sepak takraw, sepak raga ni. Lepas tu rumah sukan kan. Jadi cikgu nampak bakat saya ada dalam sukan ni. Daripada situ. Saya pun tak teruskan lah. Latihan saya sampai tamat SPM 85 apa semua tu, tahun 85 saya bermain kat luar. Di samping tu lah kata kan. Memang minat lah dalam bidang sukan ni macam tu. Memang abang minat lah dan sukan. Dari memang asli minat lah. Macam mana daripada abang kata tadi, abang sekolah dulu memang abang main bola sepak, main bola takraw. Daripada bola pergi ke besi, macam mana tu bang? Dah lari dah tu. Cerita yang paling menarik tu. Okey, daripada sukan sepak takraw. Walaupun dekat kampung, walaupun saya bermain lepas tamat sekolahan ni, latihan sepak takraw tu, tapi di sebalik tu saya nampak seorang tu. Ada abang tu lah, abang nama dia Omar Rebe. Dia ni sebagai pemain sepak takraw, bermain killer. Masa dia pakai baju tak nampak apa tu. Bila dia buka, dia pakai singlet nak main sepak takraw ni. Wow, saya tengok tangan dia, lengan dia ni besar. Dia kerja LN. Dulu Lembaga Letter Negara, sekarang TNB kan. Jadi lepas bekerja tu, habis bekerja dia akan main gym lah. Dia ada mini gym dekat tempat Lembaga Letter Negara dulu kan. Jadi saya tengok, saya perhatikan, tangan dia dah jadi memikat kat saya tu.
Daripada situ bermula. Okey, saya pun tengok kadang saya tanya dia apa semua, dia kata betul dia ada membership apa semua tiap petang depan main tu. Okey, saya simpan lagi dia punya impian saya tu. Okey, suatu hari sebelum saya nak bermain takraw di gelanggang, saya lah surat khabar. Seseorang yang bertubuh sasa. Siapa dia? Siapa dia? Siapa Dulu sasa, tak sadar. Siapa dia? Boleh agak tak siapa dia? Okey. Buat main teka-teki. Okey. Malik Noor. Datuk Malik Noor. So Datuk Malik Noor, masa zaman saya sekolah, ada tengah zaman kegemilangan dia. Dia menang betul-betul Mr. Asia, Kejuaraan Asia. Daripada 85, 86, 87 memang dia tengah popular waktu tu. Daripada situ lah saya ternampak dia punya sejarah dia. Oh, Malik Noor lah. Dia nampak lengan dia pun. Daripada situ saya mula. Saya dah pasang impian saya macam tu. Okey, tak apa, saya potong dia punya keratan akhbar tu. Keratan akhbar tu letak dekat belakang rumah kat kampung. Saya jadikan pembakar semangat. Carilah bahan-bahan buangan. Besi-besi buruk yang tak pakai, saya jadikan dumbbell. Habis nak beli duit, tak ada, tak mampu kan. Cari apa sajalah bahan-bahan besi tu. Lepas tu saya buat pakai bancuan simen dengan kawan saya. Letak 10 milo, dulu 10 milo kan. Jadikan dumbbell. Tapi taklah seberat mana kan. Dia per situ lah. Dah bermulanya saya punya seorang macam nak jadi ahli bina badan tu. Pembakar semangat daripada Malik Noor tu. Saya terus cari apa saja yang boleh dapat badan aku lengan kan. Dia macam tu. Jadi saya dah mula tertarik kat situ. Walaupun saya masih bermain takraw lagi. Itulah dia punya sejarah cerita dia. Masa zaman saya tengok surat khabar tu, Malik Noor kan, saya tampal dekat belakang rumah saya. So maknanya Dato' Malik Noor ni kira idola abang lah. Dulu waktu dia kira membakar semangat. Pasal dia pencetus, bukan pencetus umah tau. Okey, pencetus era bina badan lah. Dato' Malik Noor memang sampai sekarang orang masih tahu siapa Malik Noor sebelum Sazali Samad. Pasal dia lebih senior daripada saya. Kan, dia yang orang yang terdahulu yang cipta nama dalam sukan bina badan ni, Dato' Malik Noor. Bagi saya. Jadi sampai sekarang pun kadang ada je jumpa je apa semua kan. Kali pertama pun saya jumpa Malik Noor pun masa tahun 91. Itu ada cerita lain lagi. Tak habis cerita saya panjang tu. Panjang cerita ni. Sebab flashback balik masa mula-mula abang jadi panjang cerita dia tu. Tapi macam mana abang boleh dapat idea letak simen dalam tin Milo? Yalah, dah tak ada dia punya besi-besi apa semua. Dia rasa pakai simen ni pun berat juga. Jadi saya buatlah pakai tin Milo tu. Dulu tin Milo kan. Saya buat dengan kawan saya. Ambil besi batang pipe tu, saya potong pakai gergaji besi tu. Potong dia punya rod tengah tu kan. Tak. Bancur dengan kawan, buat dengan kawan dia. Okey, lepas tu buat dia punya bangku dia apa semua kan. Pakai sendiri je. Kan mana yang boleh lah sebelum kita ada apa orang kata sumber kewangan lebih, ada duit lebih kan. Masa tu saya pun dapat tahu juga dekat bandar pun ada gym. Duit tak ada, jual lah kelapa kering kat tepi rumah tu kan. Jual kat kedai Cina, dapatlah duit sikit. Pergi bandar, naik basikal dia. Dulu naik basikal. Kan. Naik basikal jadi dapatlah tengok dia punya peralatan gym. Dia ada club. Nama dia club Elite Fitness dekat bandar lah. Saya dengan kawan saya tengok dia buat cermin tu kan, nampak lah. Wow, ada gym. Kita baru tahu ada club itu. Kan dapatlah. Dulu tahun 80-an lah dulu. Era dulu. Kreatif ni. Memang banyak. Dia punya sejarah saya ni kalau daripada dulu ni macam-macam. Tak habis cerita satu hari ni. Kita dengar pun macam nak tahu lebih lagi ni. Okey bang, kita nak tahulah masa abang jadi juara pertama kali. Kita nak tahu apa prinsip abang. Adakah disiplin ke ataupun kira minda abang ni hanya untuk bersih saja. Kira kita nak tahu apa yang menyebabkan abang tekad untuk menjadi juara. Okey, nak jadi juara ni daripada permulaan saya pun dulu asal daripada saya bekerja, saya dah sampai Kuala Lumpur. Saya bekerja dekat Kementerian Dalam Negeri. Lebih kurang dalam 4 tahun lah dekat sana. So bila tiap petang ni saya bekerja, lepas tu kawan saya cakap dia bagi tahu kat saya lah, Lee kata Bukit Aman
baru nak tubuhkan gym masa tahun 88. Saya naik Kuala Lumpur tahun 86, 87 lah lebih kurang. Jadi dah 2 tahun sana, saya pun cuba mendaftar gym dekat sana lah, dekat Bukit Aman tu, kat tempat polis. PDRM. Jadi bila saya dah latihan dah selama setahun lebih, saya diperhatikan oleh seseorang yang seorang pegawai polis Bukit Aman. Arwah Tuan Roslan dah meninggal. So dia tengok saya. Satu petang tu bila saya nak main gym tu, dia nampak saya dekat office tu, dia panggil saya. "Yup, siapa nama, daripada mana?" Dia tanya saya kan. Saya tahu dia pegawai. "Tuan, maaf tuan, saya Sazali daripada KDN." "Oh, daripada KDN. Suka main besi dia?" Kata. "Suka lah tuan, macam tu kan." Dapat lengan bersakit juga kan. Jadi saya punya cakap dengan dia. So dia kata, "Li, kau ni kalau tengok rajin latihan. Tiap-tiap petang walaupun hujan ribut pun, kan saya berjalan kaki daripada KDN ke Bukit Aman tu dekat dia," kata kan, dah baru 5 minit dia. "Kau rajin," kata. "Rajin pergi gym, rajin main gym walaupun hujan ribut kau datang ke." Kan? Alah, suka-suka tuan sambilan dia. "Betul dia," kata, "tengok pada susuk tubuh badan kau ni ada potensi. Ada bakat boleh jadi jago bina badan negara." Dia kata suatu ketika nanti. Ayat tu lah saya simpan sampai sekarang. Daripada situ bermulanya saya buat badan, lepas tu dia suruh masuk pertandingan. Okey, dia kata dia suruh adalah anak-anak buah dia, "Tengokkan Zali macam mana nak buat badan, nak masuk pertandingan kejohanan Selangor." Menang Mr. Selangor saya. Kali pertama. Okey, Mr. Selangor saya menang. Tahun 90 ke 89 macam tu saya menang. Lepas tu saya masuk main lagi Mr. Kuala Lumpur, menang lagi. Lepas tu masuk Mr. Malaysia kebangsaan, tahun tu menang lagi. Daripada situ dah bermula sikit-sikit. Tapi nak jadi juara tu bukan senang sebenarnya. Walaupun peringkat permulaan, kita kena diet, kita belajar diet macam mana, tak makan minyak, tak makan gula, garam last minute kena potong. Itu memang orang kata peringkat permulaan pun terasa. Kita nak buat benda-benda macam tu pun suatu yang kita rasa mampu ke tak mampu kita lakukan. Nak jadi, kita tak tahu kita boleh jadi juara, tapi yang menilai juri. Kita tabahlah sebagai pelaku juara. Itulah yang mula-mula sekali saya dapat kejohanan Mr. Selangor, saya menang tu. Saya diet dalam 2 bulan lebih 3 bulan lah saya diet. Tak makan benda-benda berminyak, manis-manis semua tak makan. Saya teruskan kan minat. Macam abang cakap tadi, abang sebelum nak jadi juara tu ada susah payahnya. Boleh betul. Kita tahu tak macam mana perjalanan abang tu, naik turun dia macam mana? Perjalanan dia. Banyak tu nak cerita kan. Kita pun nak tahu juga tu. Bagi saya dulu nak diet ni saya kerja KL dulu, gaji kecil je, baru RM300 je kan. Nak hantar kampung lain, nak itu tolak hutang ni kan, paling tidak pun baru tinggal RM100, RM50 ke, macam tu lah. Macam mana aku nak makan, macam mana nak hidup kat Kuala Lumpur ni kan, macam mana. Tapi saya memang jenis tak pernah putus asa, tak mudah mengalah. Duit ada ke duit tak ada, aku nak main besi. Kan. Jadi daripada situ memang orang kata susah payah saya daripada kewangan. Apa-apa pun kewangan, duit tak mampu. Sampai kadang, "Kak, pinjam RM20 dekat kerani kan. Kau ni nak pergi dating, bukan dating kak," kata. Kan, saya nak mencekik kak, nak makan, nanti cukup bulan saya bayar kak. Kan, berapa semata-mata saya nak bagi otot saya tebal sikit-sikit. Berapa saya nak membina otot saya ni. Daripada saya main gym ni, membina. Daripada situlah sikit-sikit saya cuba kan. Pasal apa dia punya susah payah daripada dulu pun memang ada sebenarnya kan, daripada kewangan sebenarnya. Kan. Walaupun saya dah jadi ahli gym apa semua pun, tapi dia punya nak makan tu kadang-kadang. Pernah saya punya susah dulu pun, makan saya satu malam RM1 tu. Banyak orang tak percaya kan, walaupun RM1 saya makan kan. Sebab apa? Saya dapat peruntukan daripada PDRM, dapat telur kan. Saya buat boleh, saya masak dekat gym Bukit Aman tu, masak telur. Lepas tu saya pergi kawan-kawan kedai kawan saya naik bas tu, bas mini dulu.
Pergi dekat warung dia tu, minta nasi kosong. Saya dah ada telur rebus, saya minta ada kuah sup dengan air kosong. RM1 saya makan. Dulu. Itulah dia punya susah payah saya dulu. Tapi jiwa saya cekal. Saya susah pun macam mana, aku nak main besi, aku nak buat badan. Saya tak akan mengalah, dia kata. Itu. Dia kena memang tanam dalam diri ya. Daripada peringkat permulaan tu. Belum seterusnya lagi. Permulaan pun dah macam tu ya, Abang. Permulaan pun dah macam tu dah. Dia tak ada yang macam nak mengalah, tak ada. Tak ada. Saya tak ada. Selalunya, Saya jiwa saya memang macam tu. Kan? Apa saya nak buat, saya terus jalan. Saya tak akan ke belakang lagi. Kan? Duit tak ada pun saya cuba pinjam kawan, nanti cukup bulan dapat gaji saya bayar. Dia macam tu. Kan? Saya terus pelan-pelan jalan kan. Yang penting nampak badan janji naik besar. okey tu. Janji boleh show off. Kan? Dulu sasa bukan sador tu. Sekarang sador kan. Beza kan dulu kan. Tapi dia punya keseronakan tu adalah orang kata. Walaupun susah kita pun tapi dapatlah pergi sana tengok wayang sekejap kan. Boleh lah kan. Rasa best. Best juga lah zaman-zaman dulu. Dulu ni. Memang orang kata kalau kata dah memang minat tu memang tak fikir dah. Jalan terus minat, je. Betul. Kan. Sekali pun kalau saya nak dating dengan makwa kan. Yang tunggu dulu. Saya nak main gym dulu. Dia tu. Dan selalu teman abang kan. Selalu teman lah. Daripada makwa pun tepat dah. Betul. Tapi itulah kan, kalau kita fikir balik, kalau kata macam abang cerita kesusahan abang dulu, abang tak fikir, pernah tak abang rasa macam putus asa, terlintas macam aku tak boleh lah. Pernah terlintas tak benda tu? Tak pernah. Tak pernah. Saya tak pernah terlintas bila saya dah pegang besi tu kan. Tak pernah saya rasa tak nak main besi kan, tak nak lah kan. Duit tak cukup pun tak ada. Saya duit ada ke duit tak ada ke, sikit-sikit pun mesti saya nak sentuh besi tu juga. Mana jiwa saya dah bermula toksik sikit dengan dia. Kan. Susah juga. Saya nak bentukkan otot badan sini. Pasal saya dah tengok orang-orang lain kata kan yang masuk bertanding. Jadi dia dah mula sikit-sikit tu. Daripada Malik Noor apa semua kan, saya dah mula pasang saya punya impian saya tu. Tak apa sikit. Tapi saya belum ada apa kata, belum ada pasang impian untuk bertanding sebenarnya. Untuk buat badan dulu masa tu. Kan. Apa? Itu masa arwah Tuan Roslan dia dah nampak saya punya otot tu dah mekar sikit kan. Ada suruh saya masuk bertanding kali pertama. Daripada seorang. Saya teruslah. Buat pelan-pelan kan. Memang orang kata tak ada putus asa. Saya tak akan mengalah punya. Saya ada duit ke, tak ada duit ke, #jalan terus. Faham. Sebab bukan senang nak tanamkan apa orang kata konsisten. Minat tu. Kalau minat. Betul kata minat pun sekali pun, ada setengah orang walaupun minat sekalipun, kalau kata dia benda tu memang susah sangat untuk dia dah putus asa. Tapi macam abang Sazali ni yang kita respect sangat ni. Macam mana abang boleh konsisten sampai sekarang? Abang still main lagi. Betul, besi. Hampir 40 tahun tau sampai sekarang. 40 tahun. Kalau macam saya dah hangat tak. Kalau saya betul. Nak cakap. Sekejap je lah. Saya angkat benda tu dah. Esok dah penat, dah sakit-sakit badan. Saya jiwa saya dengan besi ni terlalu dekat sangat. Ibarat macam mana tau. Jiwa orang dengan gitar. Kan? Dia macam tu, dia tak akan pisah. Jiwa orang dengan gunting rambut, barber. Dia macam tu. Kan? Macam kawan saya pun dah 40 tahun gunting rambut. Doktor suruh dia cari kerja lain. Pasal kadang dia lama kan. Dia kata dia nak kerja apa lagi kan. Itu je cik makan yang boleh dia pegang. Dia macam tu. Mana jiwa saya dengan besi, cik makan saya pun dengan gym. Kan? Saya boleh buat personal trainer apa semua. Mana daripada dulu lah. Kan kita nak jadikan, bukan kata main gym, tapi nak jadikan diri kita sihat untuk semua masyarakat di Malaysia ni. Yang pelbagai bangsa lah, orang kata yang obesity apa semua. Jadikan diri kita sihat lah. Kalau sadar tu, Azim kata sadar tu bonus lah. Kan, kalau dapat sadar tu macam-macam kan. Kalau saya buat saya punya live apa semua kan, lalu macam-macam komen, soalan, dia macam tu. Saya nak jadikan diri saya lebih tenang, sehat kan, untuk semualah pelbagai lapisan kata.
Faham. Okay, macam abang cakap tadi tentang sihat kan. Kita nak tahu jugalah pemakanan abang. Macam mana masa sebelum abang masuk pertandingan, harian abang, ada abang buat jadual ke ataupun abang kena satu pemakanan sehari tu abang kena timbang? Macam mana tu bang? Okay, orang nak tahu pasal pemakanan kalau ni. dulu memang tak ada timbang-timbang pun. Ikut je orang. Kata kan. Kalau zaman saya dulu era tahun 90 kan. Dia kata okey kalau dia macam 3 bulan 6 bulan lah, misal kata 6 bulan. 3 bulan kita bulking ni kita buat pembesaran otot, kita naikkan berat badan kita apa semua. Okey, stop 3 bulan, masuk fasa cutting ni nak bagi otot kita lebih lebih ketat di musim-musim pertandingan. Ada macam tu. Mana 6 bulan kan, 3 bulan ataupun lebih kurang setahun pun tak apalah, kita buat kan 6 bulan macam tu. Jadi bila dah ada target apa semua, baru kita masuk ke fasa cutting. Okey, bila tak ada target apa, kita buat pembesaran otot. Pembesaran otot selama 6 bulan. Okey, kita makan apa saja, tapi kalau makan terkawal tak apa. Mana dia akan jadi lean bulking lah. Kalau dia tak makan yang jenis-jenis tak tu, macam orang kata Dewan Bandar Raya punya style kan. Dia sapu semacam dia makan. Jadi dia dirty bulking. Jadi macam saya dulu pun biasa je kan, ikut yang kawan-kawan lain pun makan. Okey, time dah dapat target untuk pertandingan, okey, cut terus. Tak boleh makan minyak, gula cut. Dua tu dah kena cut. Last minute kita akan potong garam pula. Ada macam tu untuk pertandingan. Dalam masa 6 bulan. Setahun lah betul. Lebih kurang. Ataupun pasal kita dah ada target. Jadi kena buatlah apa cara pun pemakanan dulu. Dia pemakanan memang nombor 1, latihan ni nombor 2 lah bagi saya. Dulu pun orang kata saya tak ada lah, ada buat catatan pun, catatan berapa keping roti, berapa keping ayam saya makan, nasi satu pinggan, ada juga saya buat catatan daripada tahun 2000 berapa ada kan. Cuma kiraan kalori semua tak ada. Tapi bila saya dah pergi Amerika, US, saya belajar dengan Mak Saleh, guru saya Milos. Saya kena buat catatan. Dia antara dia punya protein, karbo and fat. Dia kena buat lah. Pasal kita belajar dengan Mak Saleh kan. Jadi saya belajar daripada situ, daripada 2 minggu je. Memang berubah lah. 2 minggu. Dia punya perubahan tu memang ada. Lain daripada yang lain dulu. Tapi catatan lama pun saya simpan lagi. Itu saya tak keluarkan dekat saya punya TikTok ke apa semua, tak keluarkan. Ada kalau saya nak keluarkan pun orang boleh tengok. Terlalu banyak sistem pemakanan saya dulu lah, dan juga sekarang. Kan sekarang pun cuma saya tak buat kiraan kalori, tapi saya tahu apa yang saya makan. Macam mana penjagaan makan saya untuk sehari, hari berikut, hari esok. Macam tu. Kira abang bedah je tapi jagalah. Tetap jaga pemakanan. Pagi je pemakanan saya, putih telur 8 biji, 2 kuning. Telur 8 biji bang 8 biji ada kira ada 30 gram protein lebih kurang tu. Kalau saya ambil 2 ada 12 gram dia punya fat dia, lemak dia. Itu sebab saya dah belajar dekat US. Lepas tu saya ambil instant oat saya, 4 scoop instant oat, 1 scoop whey protein ataupun mass protein. Hari-hari sampai sekarang dah dekat 40 tahun saya makan macam tu. Hari-hari, pagi tadi pun saya makan macam tu. 8 biji dulu. Sebelum saya nak ke open house lah, misalnya kata apa-apa, lewat-lewat pun saya makan yang tu dulu. Saya dah terbiasa pemakanan saya. Sebab saya nak ada karbohidrat dan juga dia punya serat. Jadi pembuangan air besar saya senang, dia melawas apa semua senang. Jadi baru saya makan nasi ayam Hainan ke lepas tu kan. Manalah tahu. Dia macam tu pemakanan harian saya. Okey, kalau kata macam contoh, kalau seharian contoh lah, macam ada satu hari tu abang lebih makanan. Maksudnya lebih, kira bukan harian abang punya pemakanan lah. Maksudnya abang ada makan lebih. Abang ada timbang tak benda tu? Tak ada. Tak ada? Sekarang saya tak ada timbang pun. Azim ada timbang, anak saya. Azim ada timbang. Dia kata kalau dia nak masuk competition lah. Tapi saya tak pernah timbang pun. Saya boleh agak lah buat apa yang saya makan. Yang penting besok pagi selesa perut saya. Kan. Besok pagi, pasal kalau dia terlebih makan pun dia akan buang mana yang tak pakai. Dia akan buang. Mana dah terlebih kalori yang kita makan dah. Kan, so mana perut kita, penghadapan perut kita bagus. Bagi saya. Kan, dia orang kata
Makan ni saya boleh makan sehari 5-6 kali saya boleh makan. Bila saya belajar kat US dulu 8 kali sehari makan. Dekat 4,000 kalori tinggi ke? Kan tinggi. Saya dah belajar saya dah buat catatan, guru saya tengok buku. Mana buku-buku dia akan tengok macam tu. Dia nak tengok apa yang kita makan. Itu masa saya belajar lah. Tahun 2006. Kan masa dekat US lah. Okey, abang ada sebut tadi tentang abang ada jurulatih dekat Amerika. Macam mana abang boleh nak sampai ke Amerika tu, abang berlatih tu? Kita nak tahu tu. Okay. 2006 ni waktu tu Menteri Belia Sukan Datuk Azalina waktu tu ada dia punya games lah. Saya selaku atlet negara dengan kawan saya waktu dia orang buat perjumpaan dengan atlet dekat Majlis Sukan Negara, Datuk Azlina tanya, "Zali, you nak latihan kat mana?" Kan kalau luar negara, pasal kita dah nak prepare untuk kejohanan Sukan Asia. Sukan Asia ni kedua terbesar selain daripada Olimpik. Okey, jadi kawan saya kata nak latihan kat US lah kalau boleh. Okey, saya email apa semua dapat, kita pun bergerak lah daripada Malaysia ke sana. Jadi daripada situ lah dia tanya pasal dia dah ada program tu, dah disediakan, kita punya bajet apa semua. Jadi saya pun cubalah bergerak. Itu pun saya minta izin daripada isteri lah, boleh tak saya pergi, pasal nak tinggalkan anak saya pun kecil-kecil lagi, 3 orang ni. Kan 3 orang pun nak tinggalkan. Jadi kata pergilah bang. Lepas tu kan anak-anak biar dia jaga. Sebab apa? Ilmu ni takkan dapat sampai bila-bila. Itu yang saya belajar dekat US. Saya pun bersiap untuk ke sana. Jadi kat sana pun nampak lah dia punya beza dia, latihan dia lain daripada yang lain bagi saya. Dia dah program kan. Kan macam mana, pasal sampai sana pun dia pun terkejut, guru saya pun terkejut. Sebab saya dah menang 2 kali dunia. So dia kata, "Kau nak apa lagi? Dah menang kejuaraan dunia, misi ni pun 2 kali kan?" Dia kata, "Kalau boleh saya nak bagi satu sistem kelainan, nak tebalkan otak." Okey, no problem. Aku buatkan. Kan. Dia punya hasil dia memang bagus. Selama 2 minggu saya menang kali ketiga juara dunia. Dia petakca. Kan. Masa jumpa dia tu 2 minggu dah berlatih. Saya pergi balik Malaysia, saya menang. Lepas tu saya jumpa balik. Saya patah balik ke US balik. Bersiap untuk Sukan Asia punya. Dia peluk saya, dia kata dia tak percaya saya menang kali ketiga jumpa dia baru 2 minggu kan. Lepas tu saya masuk ke kejohanan Asia lah, Sukan Asia di Doha. Dia dapat tempat kedua di Arab. Di Arab memang Asia. Memang Sazali semua masuk dia punya hasil dia memang lain daripada lain. Memang satu yang saya tak jangka. Dalam masa sebulan berubah terus badan saya. Saya buat setahun pun tak dapat. Dia punya condition badan saya macam tu lah. Masa sebulan. Okey bang. So sebelum kita lanjutkan abang punya cerita kisah menarik tu, kita berehat sekejap. Kita bagi abang Sazali minum air kejap. Okey, kita minum.